Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang ataupun selamat sejahtera lah pada waktu bila-bila masa kamu tonton video ni. Jadi, insyaAllah kita akan sambung kita punya subtopik chapter 6 lah. Kita akan tengok 6.2 which is cumulative distribution function. Right, so kita tengok yang ni dulu first kali. Okay, so kita recap balik apa yang kita dah belajar dalam chapter 5 sebelum ni iaitu discrete random variables. Okay, kalau kita tengok balik dalam chapter 5 iaitu discrete, kita nak dapatkan cumulative distribution function ataupun CDF kita panggil. Kita akan tengok by table lah, iaitu contohnya kat sini kita ada variable X dan juga dia punya probability. Dan apabila kita nak cari CDF, kita hanya tengok kepada PDF ataupun probability yang kita ada di bawah ni, kita akan tambah saja. Contohnya seperti ni, kita akan dapat 1/6 yang pertamanya, dan kita tambah lah, iaitu yang kedua kita akan dapat 2/6, dan yang ketiga kita akan dapat 4/6, dan last sekali mestilah kita akan dapat 1. So mesti akan dapat 1 lah untuk nilai yang terakhir, or the last value. Okay, so untuk kita dapatkan CDF ataupun cumulative distribution function, kita perlu reconstruct balik table ni ke dalam bentuk piecewise function lah. So kalau macam sebelum ni, saya akan gunakan graph untuk kita mudah nampak. Okay, contohnya kalau saya nak buat graph, okay, graph, saya akan ambil nilai-nilai X dan juga Fx ni lah. Itu contohnya macam ni, kita ada X1, 2, 3, 4. And then kita ada 1/6, 2/6, 4/6, dan last kali kita ada 1. So kita construct dia punya graph, iaitu yang pertamanya kita akan dapat 1/6 di sini, 2/6, 3/6, 4/6, dan juga 1 lah. Dan kita akan bawa dia ke depan. So dia mesti dalam bentuk staircase lah, macam tangga. So di sini akan jadi inilah white dot. And then the last one mesti akan ada 1 kosong lah kat bawah. So bila kita construct, kita akan dapat macam ni lah, iaitu Fx equal to, so the value of CDF is 1/6. Tapi kita kena ingat, kita akan mula dengan kosong lah. Apa-apa CDF pun, tak kisahlah continuous ataupun discrete, so mesti start dengan kosong. So 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, and 1. Okay, nilai ni kamu boleh pemudahkan nanti ni untuk mudah kita tengok dia punya nilai. So untuk range ni selalunya range ni akan jadi masalah untuk kamu lihat. So untuk range ni, kita akan tengok kepada line kita dah buat tadi lah, iaitu contohnya untuk 1/6 kita akan ada 1 hingga 2 kan. So tapi ikutkan 1 sini termasuk, tapi 2 ni tak termasuk. So itulah range yang pertama, iaitu 1 to 2. Sama juga untuk yang kedua, iaitu 2/6. Sinilah, iaitu 2 hingga 3. 2 termasuk tapi 3 tak termasuk. Then untuk yang seterusnya 3 hingga 4, so kita akan ada 3, 4, 3 termasuk, 4 tak termasuk. The last one, so sini kita ada satu line saja, kita takkan ada boundary. So dia mestilah 4 ke atas lah, which is more than 4. So untuk kosong ni, kita akan ambil ke bawah kan. So 1 ke bawah lah, kurang daripada 1. Okay, ini cara kita dapatkan CDF daripada discrete. Okay, so sekarang ni kita akan gunakan konsep yang lebih kurang sama untuk kita dapatkan CDF untuk continuous random variables. Okay,
Okey, katakanlah kita ambil balik contoh ni kita ambil balik contoh ni. Okey, saya construct balik dia punya apa kita panggil? Graph. Okey, kalau ikutkan graph ni kita akan dapat lebih kurang macam ni lah. So katakan di sini kita ada 1 2 3 dan 4. Dan probability yang kita ada 1/6. Ni saya ambil PDF 3/6 dan juga 1. 1/6. So kita ada 2 sajalah. So untuk X1 dia punya probability ialah 1/6 di sini. 2 pun sama 1/6. 3 3/6 so di atas ni. Dan 4 ialah 1/6. So untuk discrete kita hanya baca satu line sahaja, iaitu kita akan baca every single value lah. Dia tak akan ada boundary kat sini. Bukan takkan ada lah, maksudnya kita hanya baca, kita boleh baca single value kat sini. Okey, katakanlah graf ni saya ambil untuk saya jadikan dia sebagai continuous. Okey, contoh saya terpaksa copy yang ni. Okay, saya masukkan di sini. Okay, so tadi kalau kita tengok balik, ini adalah graf discrete. Apa akan jadi kalau saya jadikan di continuous? So continuous macam kita ada tengok sebelum ni dalam chapter 6.1, dia mestilah dalam bentuk area. Which means kalau kita tengok balik, katakan kalau saya sambung dia punya dotted line ni, so kita akan dapat dalam bentuk area lah. Okay, so kalau ikutkan kat sini, kita tak boleh dapatkan satu probability of 1, 2. Kita hanya boleh dapat di antara boundary ni, iaitu contohnya saya nak dapatkan probability 1 hingga 2, 2 hingga 3, 3 hingga 4 dan seterusnya. Tapi kalau ikutkan definition, dia mestilah from negative infinity to infinity. So maksudnya saya boleh dapatkan di sini dan juga di sini. Tapi kalau ikutkan kawasan sini sajalah yang akan kita dapat dia punya nilai probability, iaitu 0 hingga 1. Okay, kalau sebelum ni kita tengok dalam discrete, kita akan ada nilai di sini dan di sini sampailah di sini kan. Let's say lah kalau kita nak dapatkan sama juga CDF daripada continuous. Okay, katakan sini saya ada 1. Okay, kalau ikutkan di sini kita tak boleh dapatkan 1, 2, 3, 4 kan. So kita kena ambil by boundary. So let's say kita ambil kat sini from negative infinity to 1. And then 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and then more 4 to infinity lah. Kalau ikutkan kat sini ada lagi satu bahagian lah. Okay, probability di setiap bahagian ni kita tak tahu dia punya nilai kan. So katakanlah kalau saya jadikan dalam satu bahagian macam ni, saya tulis balik 1, 2, 3, 4. Yang mana kawasan sini saja yang kita ada probability. Okay, disebabkan kita hanya boleh baca area, so kita letakkan di step area ni adalah dia punya kawasan. So contohnya di kawasan pertama ialah negative infinity to 1. Kita letakkan sebagai 1 lah. And then 1 kedua, probability dia ialah 2, 2 ketiga ialah 3, 3 keempat ialah 4, dan 4 hingga infinity kawasan yang ke 5. Okay, so kalau kita tengok balik kawasan negative infinity hingga 1 di sini, kawasan ni ialah 1, iaitu probability dia 1. Sebab kita tak tahu nilai, kita hanya letak bahagian 1 saja. And then 1 kedua ialah 2, dan seterusnya lah 3, 4 dan 5. Okay, so idea dia sama juga. Kita akan bawa dia ke depan, iaitu kita akan tambahlah dia punya probability untuk CDF. So contohnya untuk kawasan yang ni, pertamanya kita akan tambahlah 1. And then untuk yang kedua, kita akan bawa je lah ke depan, iaitu 1 tambah dengan 2. Disebabkan kita tak ada nilai, so kita tak dapatkan dalam satu ni lah, dalam satu exact value lah. And then yang seterusnya kita bawa je lah ke depan, 1 tambah 2 tambah 3, dan seterusnya 1, 2, 3 dan 4.
And then last kali kita akan tambah semua lah, iaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan 5 lah. Okay, so dia lebih kurang saja konsep dia sama dengan discrete. Tapi ini untuk continuous lah. So continuous, kita kena make sure dia adalah integration. Okay, sekarang kita baru masuk kepada contoh. Okay, contoh ni barulah kita tengok kepada ni lah, pengiraan yang sebenar. Okay, so contoh yang ke-6 kita ambil dulu lah. Okay, example 6, this question is X is continuous random variables with probability density function. So bila dia mention density ni, maksudnya yes, ini adalah continuous lah. Kalau dia tak mention density ataupun dia hanya bagi kita PDF secara umum, itu adalah discrete lah. So kamu kena make sure kamu kena faham lah continuous dan juga discrete. Okay, dia kata kat sini function density ni ialah fx equal to 1 over 4 times 4 minus x for range 1, 2, 3. So kena make sure lah inilah kawasan kita hanya boleh dapat probability. Okay, kalau kita tak nampak, kita jadikan dia dalam bentuk piecewise lah, iaitu fx equal to 1 over 4 minus x. The range is 1 until 3 and then 0 lah for otherwise. So selain pada 1, 3, kita akan dapat dia punya probability is 0 lah. Okay, so dia minta dapatkan CDF, cumulative distribution function. So macam mana? Alright, so kita buat idea yang lebih kurang macam tadi. So first kali kita jadikan dia sebagai number line lah, untuk kita nampak kawasan mana yang kita perlu ambil. Okay, so kalau ikutkan daripada definition ni, 1 hingga 3 sajalah kawasan yang kita boleh dapat probability, iaitu function dia ialah yang ni lah, 1/4 tolak x. Okay, so selain pada kawasan ni, dia punya probability is 0 lah. So kawasan sini negative infinity to 1 is 0, 3 to infinity is 0 lah. Right? Okay, so kalau ikutkan tadi saya lukis dan bentuk dia macam normal kan. So kamu kena ingat bentuk ni tertakluk kepada fungsi ni, function ni. So this one kalau ikutkan ini adalah bentuk linear. So linear mestilah bentuk dia straight line lah, lebih kurang macam ni lah. Okay, tapi sebabkan kita tak nak keliru, kita biarkan saja tak berlukis, kita hanya ambil dia punya range of number saja. Okay, so ini kawasan-kawasan ni lah. Okay, itu first step. Okay, sekarang the second step is kita nak dapatkan dia punya CDF, iaitu kalau ikutkan, kalau tak nampak table dia, buat table lah kalau tak nampak kan. Tapi selalunya kita tak buat table lah, sebab kita nak jimatkan masa untuk buat pengiraan kan. Tapi untuk pergi nampak, kita lukis je ada table. So kawasan ni ialah di sini. So untuk step F, untuk step X, dia punya probability yang ni lah, yang bawah ni lah. So kalau ikut kita ada 3 kawasan lah. So negative infinity to 1. So selalu ni kita tak tulis lah dia punya range ni negative infinity to 1. Kita akan ambil less than 1, iaitu X less than 1. This one is kita ambil balik dia punya definition range lah, iaitu 1 hingga 3. Ini kita ambil balik yang ni and then more than 3 lah. So kita masukkan ni di sini. So X less than 1. So 1, 2, 3 and then more than 3. So by definition ni di kawasan yang pertama lah, 1, ni kawasan yang kedua, ni kawasan yang ketiga. So kita masukkannya lah sini. Kalau ikutkan kamu kena integrate lah step 1 ni, tapi kita nak dapatkan terus CDF kan. So by definition tadi, konsep tadi, untuk dapatkan kumulatif, so kita bawa je lah ke depan, iaitu ini yang kawasan yang pertama, ini 1 tambah 2, ini tambah semula 1 tambah 2 tambah 3. Okay, alright. So ini dia punya idea. So sekarang baru kita dapatkan dia punya CDF. So untuk dapatkan CDF, kita akan tengok satu kawasan kepada satu kawasan lah. So untuk yang pertama kita akan ambil 4. Untuk kawasan yang pertama lah, for X less than 1. So dia punya CDF dia, fx is equal to the region of this one lah, iaitu kawasan yang pertama. Ni ikut kamu lah, kalau kamu nak tulis boleh tulis dulu. So kawasan yang pertama nak dapatkan probability dia ialah kita akan integrate from negative infinity to, kalau ikutkan 1 lah. Tapi sebabkan kita nak dapatkan function, kita jangan letak 1. So kita letak x, sebab kita nak dapatkan function in term of x. So ingat kita akan ambil sampai x sahaja, kawasan yang hampir dengan 1. So kita define by x lah.
So dia punya function di kawasan ni ialah kosong kan. So kosong lah, 0 dx. So since dia kosong, kalau kita integrate pun kita akan dapat kosong lah. So kita dah dapatkan kawasan yang pertama. And then kita teruskan lagi untuk yang seterusnya lah, iaitu kawasan yang kedua, iaitu 4, 1, 2, 3. So 4, 1, 2, 3, kawasan ni ialah inilah 1 tambah 2, fx equal to 1 plus 2. Ataupun kita integrate di kawasan 1 negative infinity itu. Okay. Sekarang barulah kita boleh ambil kosong negative infinity to 1. Sebab apa? Kawasan kita ambil yang tadi punya limit dia dekat sini kan. So sekarang ni limit dia bukan kat sini dah. Limit dia sekarang adalah di 3 ni, iaitu menghampiri 3. So kawasan yang pertama kita bawa sehingga 1 dan teruskan 1 sehingga ini barulah sampai x. Okay. So negative infinity to 1 plus 1 to jangan ambil sampai 3, kita ambil sampai x saja sebab kita nak dapatkan function. Okay, so negative to 1, kawasan ni ialah kosong lah. Dia punya function dia kosong. So di sini dah 1 sehingga x ataupun menghampiri 3, dia punya function ni ialah yang ni lah, 1/4 4 tolak x dx. Jangan lupa dx. Okay, so kita integrate lah. So di sini disebabkan kosong, kita ambil pada belakang lah, kosong lah tadi kan. So tambah dengan this one kita integrate. So kamu akan dapat 1/4. Ni constant kita keluarkan, dan yang di dalam ni kita integrate. So 4x lah, tolak dengan x square over 2 for the range 1 until x. So apabila kita integrate di sini, ni saya pemudahkan kalau ikutkan kena masukkan nilai lah, itu kena tunjuk lah. So kosong kita tak tulis lah. So 1/4. So 4x kita masukkan nilai x ke dalam function. Ini kita masukkan dulu, tolak 4 darab 1 tolak 1/2/2. Dan last sekali kita akan dapat kawasan ni ialah dia punya function. Ini saya pemudahkan tu kita cepat. So x tolak x/2/8 tambah dengan tolak dengan 7/8. So saya harap kamu nampak lah kat sini 7/8 And then kita dah selesai di kawasan yang kedua. Kita teruskan untuk last kawasan, iaitu x more than 3, for x more than 3. Okay, for x more than 3, kawasan dia kita akan kumulate semua lah, iaitu 1 tambah 2 tambah 3. Okay, so saya tulis belakang sikit. So di sini kawasan dia ialah negative infinity to 1 plus 1 to 3. Barulah kita boleh ambil 1 to 3 plus 3 to infinity. Okay, so masukkan balik dia punya function. Sini saya tak masukkan lah function ni, kamu kena letak nanti And then function di sini kosong. Okay, since kalau kita tengok balik dia kumulate kawasan 1 dengan 2, iaitu 1 dengan 2 ni, kita dah ambil dari belakang ni kan. Betul tak? Kita ambil dari belakang ni kan. So dia sebenarnya ialah kumulatif dari belakang ni lah, iaitu function ni kita boleh ambil yang ni lah, iaitu x minus x over 2 over 8 over 8 minus 7 over 8. Ataupun kamu mudah kata kita ambil dia punya function lah, kumulatif dia ialah di sini limit dia hingga 3 kan. So f3 lah plus, so di sini kita integrate, kita akan dapat kosong lah. So since kita dah boleh kira untuk function ni, kita masukkan saja nilai 3 ke dalam function sebelum tu, iaitu 3 tolak dengan 3/2/8 tolak dengan 7/8. So kalau kita kira kat sini, kita akan dapat, mesti last kali kawasan ni mesti dah dapat 1. So kalau kita kira balik, kita akan dapat 1 lah. Alright. So selepas kita kira, okay, inilah CDF kita, iaitu step 1 ni nilai dia kita akan convert balik ke dalam bentuk piecewise nanti. This one and this one. Okay, saya tulis di sini kawasan sini So PDF yang kita ada kat sini ialah F, capital F. So kawasan yang pertama ialah kosong.
Yang kedua function dia yang kita dapat tadi, iaitu x minus x over 2, x square over 8 minus 7 over 8, dan last sekali ialah 1 lah. So kita input balik dia punya range yang kita dah masukkan tadi, iaitu x less than 1, 1 to 3 and more than 3. So inilah PDF kita. Okay.